Assalamualaikum, selamat petang, selamat hari Sabtu semua. Okey guys, petang tu perlawanan permulaan kita akan dilangsungkan. Perlawanan di antara pasukan MLNG bertemu dengan MT12. Akan dimulakan sebentar lagi guys. Okey, separuh masa pertama dimulakan. Lagi coba bermain-main di kawasan sendiri tu guys. Tidaknya asyik perlu mengeluarkan bola dari kawasan sendiri sebenarnya. Dah serangan. Sekali lagi peluang untuk MT12 untuk jaringan pertama setidaknya. Dihasilkan disia oleh Abdul Rahim Abdul Razak. Penyerang yang banyak menghasilkan gol untuk pasukan MT12. Kali itu Hakim lagi sekali. Coba untuk bermain dengan Zainuddin. One-two yang cantik Hakim. Hantaran pada Rahim. Cantik sekali lagi peluang Rahim. Okey, gol. Jaringan kedua Rahim dan jaringan kedua MT12. Sahir Osman. Hantaran kepada Nazrul dirampas oleh Hakim Disia. Kali itu serangan pada Zainuddin. Hakim naik ke atas dalam kotak penalti. Hakim kacak rembatan deras daripada Hakim. Boleh masuk X/E pun gol katuk guys. Koleksi jaringan X/E. Jaringan yang ketiga untuk MT12 dijaringkan oleh Hakim. Nama Hakim benar dek. Muhammad Hakim Supawi. Right. Din. Pada Rahim masuk ke dalam, cantik gerakan tu. Udin hantaran ke tengah, cutback isi Asri. Sekali lagi Asri. Alright, gol. Asri Cucu menambah derita, menambah jaringan 4 untuk MT12 ke Datuk. Dah belum langgar lagi. Salam dari sebelah kanan untuk menyerang, untuk menghantar servis bola ke tengah. Tendangan daripada Nazrul. Kap kemas oleh Desmond Baling. Tarannya asyik sampai di sia. Main dekat lagi Sidak Asri tu. Amirul. Okey, pada Rahim. Pas yang cantik kepada gol. Jaringan kelima menerusi Wilton Ngo. Penimpa orang Munzum gila kelak. Tamat separuh masa pertama, kedudukan 5-0 MT12 mendahului pasukan MLNG.
Hakim cantik gerakan daripada Hakim. Serangan terus daripada Hakim. Gol lagi. Gol yang ke-6. Masuk pula. Tahan masuk. Syemi pada Raka. Azul Zukira pass back ke Debah. Lagi sekali mencari Raka. Membuka kepada Syemi dalam kawasan MT. Ui, Amar mengulur kaki Disya. Tapi masih lagi MLNG cuba untuk mengatur di Disya. Esman simak nunggu lama. Wilson. Ada Asri. Zainuddin. Dan ke atas pada Asri. Dia kenapa lah? Nak palang bola Seri tak guys. Back. Enggak tahu hanya naik. Yang akan servis bola. Ada ruang yang akan servis. Ada orang mau support yang main. Okay, Fikri. Cut back Fikri. Okay, Moses. Beret Moses, gol. Jaringan pada Moses Betty. Jaringan peribadi 2. Jaringan pasukan 7. Cantik tendangan daripada Samsul. Wow, tandukannya. Gol jaringan akhirnya daripada Abdul Rahim guys, hat-tricknya. Gol ketiga Abdul Rahim dan gol ke-8 untuk pasukan MT12. Terlepas. Tangan balas pada Rahim. Rahim. Okey, gol Rahim. Gol yang ke-4 pribadi Rahim pada perlawanan tu. Dan gol yang ke-9 untuk MT12. Ada Samsirul bermain dekat sini dua tu. Hantaran pun dapat dipatah dia oleh Afikal tadi. Tapi serangan lagi sekali MT12 datang daripada Abdul Rahim. Hantaran terus pada Moses. Okey, skor Moses yang ke-10. Sepuluh 0. Moses pun hat-trick. Berjaya guys. Zainuddin kepada Moses. Moses coba untuk membuat kelahiran solo di Sia. Okey, 4 gol daripada Moses. Sebelas 0. Jaringan daripada Moses Betty. Larian solo dari tengah ya guys. Udin.
Kah, Samsirul. Ya, nya. Hantar Samsirul. Ayo. Samsirul. Oh, cantik gerakan daripada. Ai, jaringan daripada. Ui, masuk ke. Steady. Steady. Samsirul score, guys. Score Samsirul. Kacak 1-2 daripada Samsirul dan Zainuddin di siang tadi. Hujung minggu tu, habis hari Ahad tu. Okey, tamat. Sepenuh masa kedudukan muktamad MP12 menewaskan MNG dengan 12-0. Tahniah kepada kedua-dua pasukan. Untuk makluman kita orang, jendela perpindahan bermula start dari minggu depan, guys. Seminggu masa untuk register player-player baru, untuk menambahkan lagi kekuatan pasukan-pasukan setidaknya lah. Kita on balik, okey. Sorry terpaksa off. Jumpa tengok lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.